Baru-baru ini, penyanyi Sheila Amzah mengundang perhatian ramai apabila akhirnya bertemu dengan bapa tersayang iaitu Dato' Andy Lala selepas kemelut keluarga sekitar 2 tahun lalu. Sheila atau nama penuhnya Nur Shahila Amir Amzah 35 tahun berkongsi momen manis tersebut namun tidak menyatakan secara terperinci mengenai pertemuan tersebut. Dalam beberapa perkongsian berbeza, pelantun lagu Patah Seribu itu memuat naik foto berdua bersama bapanya yang juga penyanyi popular era tahun 1980-an. Selain itu, Sheila juga turut berkongsi foto dan video bapanya berbual dengan cucunya Sid Uwais dan Ria. Namun, kelibat ibu tirinya yang dinikahi Andy Lala sekitar tahun 2023 iaitu Siti Munira tidak kelihatan dalam foto-foto tersebut. Di samping itu, Sheila memberitahu akan bertemu dengan bapanya minggu lalu sekaligus menjelaskan hubungan mereka sudah kembali terjalin mesra. Terdahulu, kontroversi melibatkan Sheila dan keluarganya mengejutkan industri hiburan sekitar tahun 2023 apabila tular dakwaan mengatakan Andy Lala atau nama sebenarnya Dato' Amir Amzah Saleh 63 tahun sudah berkahwin baru bersama seorang wanita muda yang juga sahabat lama anaknya. Andy Lala mendirikan rumah tangga bersama Fauzia pada tahun 1989 dan namun sah bercerai pada 2 Ogos 2023 menerusi rakaman suara di WhatsApp. Malah hasil perkahwinan tersebut, pasangan ini dikurniakan 4 cahaya mata iaitu Nur Shahila 35 tahun, Amir Syafiq 32 tahun, Amir Syahir 30 tahun dan Nur Syuhada 26 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Sheila Amzah dan bapanya terus dalam keadaan yang baik dan semoga terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.